Jadi kita tahu rumah ni adalah basic ni. Sebab itu kita buat bila kita rasa prima ni ada yang tak mampu lagi. Jadi kita buat macam mana? Kita buat rumah makmur. Harga RM80,000. Pembangunan Rumah Makmur Kuala Lanau Fasa 1B merupakan kesinambungan kepada projek Prima Pahang Kuala Lanau Fasa 1A yang membabitkan 100 unit rumah Prima Pahang dan telah disempurnakan penyerahan kuncinya pada tahun 2024 oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Diraja Haji Warosdi bin Wan Ismail. Projek ini dibangunkan oleh Meswara Trading Sdn Bhd di atas tanah kerajaan seluas 80.95 ekar, menawarkan 125 unit rumah makmur yang telah berjaya disiapkan sepenuhnya serta memperoleh sijil perakuan siap dan pematuhan CCC pada 21 Ogos 2025. Amat gembira lah sekarang saya akan bawa keluarga saya ke satu tahap yang lebih baik. Sekarang saya menetap di kuartus Masjid Al-Lipis di flat Tempoyang. Kekangan rumah flat ni bilik yang terhad dengan ruang yang terhad lah. Untuk pemilih saya selama 6 orang sekali dengan isteri dan anak-anak. Bersyukurlah dapat beli rumah pertama, rumah sendiri. Sebelum ni duduk rumah mertua. Sangat gembira lah dapat surat tawaran isteri saya sendiri lah. Dia paling seronok sekali dapat rumah. Dia excited sangat lah. Dia dah plan dari awal nak cat rumah warna menda, nak beli barang perabot. Bila saya melihat rumah makmur ni, pembinaan dia boleh dikatakan cepat, dan bila saya tengok rumah dah siap, dia boleh dikatakan selesa lah. Perasaan isteri saya amat gembira kerana dapat membawa anak-anak ke tempat yang lebih baik untuk kita orang meneruskan kehidupan kita orang lah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja Haji Warosdi bin Wan Ismail serta Esko Perumahan Pahang. Saya sarankan anak-anak muda Lipis ni mohonlah rumah yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Pahang. Saya sebagai rakyat negeri Pahang mendoakan pada kerajaan negeri, juga kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang serta Bakal Kepimpinan agar diberikan kesihatan dan kekuatan dalam meneruskan agenda pembangunan negeri Pahang. Terima kasih Tok Wan, Pahang first. Terima kasih Tok Wan, Pahang first. Agenda pembangunan perumahan diteruskan lagi menerusi Perumahan Rakyat 1 Malaysia Prima Pahang Penjom di Tempoyang yang telah dibangunkan oleh Livingstone Development Sdn Bhd di atas tanah kerajaan seluas 34 ekar. Projek bercampur ini menampilkan 108 unit rumah berkembar prima, 103 unit rumah teres satu tingkat, 6 unit rumah berkembar tambahan dan 11 unit rumah kedai dengan mewujudkan komuniti baharu yang dilengkapi pelbagai kemudahan untuk keselesaan penduduk. Menariknya, projek ini merupakan Prima Pahang pertama yang akan dilengkapi sistem solar jenis 2.4 kW G-Sparks serta meter pitar menjadikannya lebih lestari dan mesra alam seiring aspirasi negeri hijau Pahang yang menekankan aspek ESG. Projek ini telah mencapai kemajuan pembinaan sebanyak 20% meskipun baru sahaja dimulakan dan dijangka siap sepenuhnya pada Jun 2027, sekaligus menjadi mercu tanda baharu pembangunan perumahan moden di daerah Lipis. Rumah Makmur Kuala Lanau dan Prima Pahang Penjom, dua manifestasi kepada dasar perumahan kerajaan negeri yang mengutamakan rakyat serta selaras dengan aspirasi kediaman selesa, hidup sejahtera.